Zack. Jah. Jah. Macam nak seperti telefon ambulan tak ni? Sakit tak? It's okay. Kenapalah diorang buat kita macam ni? Jah, tengoklah barang kita habis semua diorang buat. Hello? Siapa tu? Sal. Cik Ahmad. Ya. Terima kasih bantu kami. Kalau lalu-lalu di sini, singgah-singgahlah. Saya ada je, tak ke mana. InsyaAllah. Kalau tak ada apa, saya minta diri dulu. Sheila, you dah balik Malaysia ni, apa perasaannya? Seronok. In fact, Malaysia bertambah cantik. Saya suka sangat. Tapi, tempat yang you pergi dulu, mana? Cordoba, Spain. Cordoba? Yes. Cordoba, orang-orangnya lagi cantik-cantik kan? Hujan emas di negara orang, Cik Puan. Sheila, where are you staying now? Rumah my business partner, Sharon, untuk sementara. Sharon. Oh, Mama, lupa nak beritahu. Staying with Sharon here. And Sharon is Business partner saya. Nampaknya Sheila suka mengembara. You don't stay put in one place. So, tak rasa macam you ni seorang pelarian ke? Pelarian hanya untuk orang yang rasa bersalah dia, Cik Puan. Ya, betul. Orang bersalah je. Correct? Mama. Do we need to talk about this? Oh, Farouk, it's okay. Saya percaya di luar sini masih ramai lagi orang yang bersalah terus bebas dan hidup dalam masyarakat, sedangkan orang yang tidak bersalah dihukum. Well, itulah kehidupan. Sheila? You okay here? Nasri. Masa kita habis. Hancur habis diorang kerjakan masa kita habis. Aisyah mana Aisyah? Aisyah, rasanya sekarang dia pergi terang perempuan tua jahanam tu lah. Dia pergi sana. Kau dengar sini! Kau yang dengar sini! Kalau kau tak berambus dari sini, bodyguard aku heret kau pergi balai. Itu yang kau nak kan?